ketika ada problem dalam rumah tangga, dia buat status di FB, di WhatsApp, di TikTok. Lepas tu buat status, apa katanya? Malangnya nasib aku dapat suami seperti ini. Masuklah orang, akhirnya memang malang nasib kau, sepatutnya kau boleh dapat lebih daripada dia. Akhirnya gayung bersambut, mulalah saling meluahkan isi hati. Lala sekali jatuh hati dengan bini orang. Itulah sebabnya saya selalu sampaikan kepada para akhwat atau pada muslim, jika kita ada problem dalam rumah tangga, jangan sesekali kita buat status di sosmed. Cukup mengadu kepada Allah. Kerana ketika kita mengadu di sosmed, bukan semua orang caring dengan kita, bukan semua orang suka dengan kita, bukan orang sedih dan prihatin kepada kita, bukan. Ada segelintir orang yang mencari kesempatan, dan ada juga segelintir orang yang bertepuk tangan dan ketawa ketika melihat kita jatuh dan rumah tangga kita binasa. Faham jemaah cakap saya? Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, ini berlaku di masyarakat kita. Ketika ada masalah, buat status di sosmed, di sosmed, di sosmed. Akhirnya apa? Masuk orang ketiga. Inilah cerita dia. Saya banyak jumpai jemaah, ikhwan-ikhwan muda lagi, dia ganggu bini orang. Alasannya apa? Nak menasihati kerana Allah. Menasihati kerana Allah atau kerana syaitan? Sejak bila Allah Subhanahu wa taala perintahkan seorang lelaki bujang menasihati bini orang secara face to face melalui WhatsApp? Saya jemaah dalam kajian saya pernah, Ustaz, saya ada problem peribadi, boleh tak saya minta nombor Ustaz supaya saya bertanya-tanya tentang apa-apa kemuskilan saya? Ini nombor saya. Diingatkan saya lelaki apa? Sila cari lelaki lain. Kenapa Ustaz macam tu? Sebab ada hati yang perlu saya jaga. So sweet.